Pakcik, pernah tak kita terfikir, nenek kita dah beli lagi satu magnet ajaib untuk lutut sakit dia? Atau mungkin kita sendiri yang belik-belik katalog terfikir, betul ke gelang yang berkilat ni mujarab? Magnet untuk sendi. Benda ni dijual merata-rata di farmasi, di kedai TV, shopping, di pasar malam. Janji mereka boleh hilangkan sakit artritis, lancarkan peredaran darah dan buat kita rasa seronok bergerak balik. Tapi, apa sebenarnya magnet ni? Adakah ini teknologi baharu yang hebat sangat sampai doktor pun nak sorok? Ataupun, adakah ini cuma satu penipuan besar dalam sejarah perubatan alternatif? Hari ini, kita akan buat siasatan lengkap. Kita akan tengok apa kata makmal sains, kita baca kajian yang penjual tak pernah cerita, dan kita akan dapat jawapan jelas. Magnet sendi ni, adakah ini sekadar kesan placebo atau bantuan sebenar? Saya janji lepas habis video ni, makcik dan pakcik takkan ragu-ragu lagi. Sebelum kita tengok kajian terkini, mari kita travel sekejap balik ke zaman dahulu kala. Idea nak rawat penyakit guna magnet ni memang dah lama sangat wujud. Sejak zaman Mesir Purba dan Yunani lagi, tabib-tabib dah guna magnet asli. Mereka percaya sangat dengan kuasa mistik magnet ni. Hippocrates, bapa perubatan, pernah catat yang magnet ada sifat lawan keradangan. Masa zaman pertengahan pula, doktor terkenal bernama Paracelsus kata magnet ni boleh tarik keluar penyakit dari badan kita. Tapi ia jadi betul-betul popular pada kurun ke-18 sebab seorang doktor Austria namanya Franz Mesmer. Dia cipta satu teori yang dipanggil magnetisme haiwan. Katanya, seluruh alam semesta ni ada cecair tak nampak, fluid. Dan kalau kita sakit, itu sebab cecair tu tak betul agihannya dalam badan. Mesmer buat sesi rawatan dengan lalukan magnet atas pesakit dan hasilnya memang gempak. Walaupun teori dia kemudiannya diisytiharkan sebagai sains palsu, idea tentang kuasa penyembuhan magnet ni dah melekat kukuh dalam fikiran orang ramai sampai hari ini. Dan sekarang ia dah jadi satu industri berbilion-bilion ringgit. Jadi, apa sebenarnya janji manis yang ditaburkan kepada kita hari ini? Kalau kita buka mana-mana laman web yang menjual gelang magnet, pelapik kasut atau pelindung lutut, pasti akan terpampang senarai panjang keajaiban yang kononnya mampu dilakukan. Mereka kata produk ini boleh hilangkan sakit-sakit badan, kurangkan bengkak, percepatkan penyembuhan tisu, malah sampai boleh bagi kita tidur lena. Muslihat utama mereka, kononnya ia melancarkan peredaran darah. Kata mereka, medan magnet akan bertindak balas dengan ion dalam darah, menyebabkan sel darah bergerak lebih laju dan lebih cekap menghantar oksigen ke kawasan yang sakit. Bunyinya memang nampak saintifik dan meyakinkan, bukan? Iklan-iklan sering tayangkan video animasi. Dalam video itu, sel darah merah yang asalnya berketul-ketul tiba-tiba bersurai dengan ceria dan bergerak deras bila terkena magnet. Visualisasi yang kuat macam ini memang senang sangat melekat di kepala kita. Bagi kita yang sudah lama menanggung sakit kronik dan sudah penat makan ubat, penyelesaian yang nampak mudah dan selamat ini terasa seperti penyelamat. Tetapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, adakah di sebalik gambaran indah dan mengujakan ini, wujud sebarang asas sains yang benar-benar kukuh? Jom kita kupas sikit tentang mekanisme sains yang selalu diwar-warkan oleh jurujual ni. Idea utama mereka, katanya, adalah interaksi antara magnet itu dengan zat besi yang ada dalam darah kita. Di bangku sekolah lagi kita sudah belajar hemoglobin, iaitu protein dalam sel darah merah yang
bertugas bawa oksigen memang mengandungi zat besi. Jadi, logik si penjual ni mudah saja. Bila ada zat besi, magnet mesti akan bertindak balas, sama ada tarik atau tolak. Kononnya dengan cara itu ia dapat melancarkan pengaliran darah. Tetapi di sinilah terletaknya kesilapan yang sangat mendasar, yang mana pihak pemasar ini mungkin tak tahu ataupun sengaja sorokkan fakta penting ini. Zat besi dalam hemoglobin itu sebenarnya terletak dalam struktur yang dipanggil kumpulan Hemi, mempunyai sifat yang dipanggil paramagnetik. Senang cerita, ia hanya bertindak balas dengan sangat-sangat lemah terhadap medan magnet. Reaksi dia amat lemah sehingga kalau nak bagi nampak kesan, kita perlukan magnet yang berpuluh-puluh ribu kali ganda lebih kuat daripada mana-mana gelang yang dijual. Kekuatan dia mesti sama macam yang digunakan contohnya dalam mesin imbasan MRI. Cuba fikir, kalau magnet gelang ini betul-betul boleh beri kesan kuat kepada darah, tentu prosedur MRI dah jadi sangat bahaya dan mengancam nyawa. Tapi itu tak berlaku pun. Kesimpulannya, dakwaan utama yang mengatakan magnet boleh melancarkan darah ini sama sekali tidak selari dengan hukum fizik dan juga biologi. Okey, mungkin ia bukan pasal besi dalam badan kita. Sesetengah orang yang sokong terapi magnet ni, mereka cakap ia boleh beri kesan pada ion, pada impas saraf atau pada meridian tenaga. Tapi, bila dah cakap pasal benda ni, kita dah masuk dalam kawasan pseudosains yang sangat goyah. Setakat ini, sains tak pernah jumpa pun mana-mana meridian tenaga dalam badan manusia. Kalau pasal impuls saraf tu, ya, itu memang isyarat elektrik dan secara teori, medan magnet yang kuat dan berubah-ubah memang boleh beri kesan padanya. Tapi, kena faham betul-betul, ada perbezaan yang sangat penting di sini. Terapi magnet ni ada dua jenis. Jenis yang pertama, guna magnet statik, iaitu magnet biasa yang kekal macam yang dijahit dalam gelang atau tali pinggang tu. Medan magnet dia sentiasa sama, tak berubah. Jenis yang kedua pula ialah terapi magnet berdenyut atau PMP terapi. Guna mesin khas akan hasilkan medan elektromagnetik yang berdenyut-denyut dan berubah-ubah. Kaedah ini memang sah digunakan dalam perubatan moden, contohnya untuk cepatkan tulang patah sembuh. Tapi ini adalah prosedur fisioterapi yang rumit. Ia tak sama langsung dengan kita pakai magnet biasa dekat pergelangan tangan. Penjual gelang magnet ni selalunya sengaja campur adukkan dua konsep ni supaya pembeli rasa produk mereka tu ada keberkesanan perubatan yang sahih dan telah dibuktikan. Dalam perubatan moden, macam mana kita tentukan sama ada sesuatu ubat atau kaedah rawatan itu betul-betul berkesan? Untuk itu, wujudnya piawai emas yang kita panggil kajian kawalan placebo dua buta. Bunyi macam rumit tapi konsepnya mudah sahaja. Mula-mula, sekumpulan besar pesakit yang menghidap penyakit yang sama akan dipilih. Separuh daripada pesakit ini akan diberikan ubat yang sebenar. Separuh lagi akan diberikan pil kosong atau placebo. Pil kosong ini nampak sebiji macam ubat tadi, tapi ia tidak mengandungi bahan aktif. Yang paling penting, sehingga kajian itu selesai, kedua-dua pihak, iaitu pesakit dan doktor yang mengendalikan kajian, tidak tahu siapa yang dapat ubat betul dan siapa yang dapat placebo. Ini yang dipanggil kaedah dua buta, double blind, bukan untuk memastikan faktor psikologi dapat diketepikan, seperti kepercayaan pesakit terhadap penyembuhan dan pandangan berat sebelah daripada doktor. Selepas kajian selesai,
saintis akan membandingkan keputusan kedua-dua kumpulan. Kalau kumpulan yang makan ubat sebenar menunjukkan peningkatan yang jauh lebih baik daripada kumpulan placebo, ini bermakna ubat itu memang berkesan. Gelang magnet atau sebarang produk lain pun mesti melalui saringan yang sama ketat ini untuk membuktikan keberkesanan mereka. Sudah tentulah kajian-kajian seperti ini pernah dijalankan, malah sudah berpuluh-puluh kali, dan keputusannya boleh diringkaskan dengan satu perkataan, mengecewakan. Mari kita lihat salah satu kajian yang paling terkenal dan terbesar. Ia telah dijalankan pada tahun 2009 oleh para saintis dari University York di Great Britain. Mereka mengambil hampir 200 pesakit yang menghidap osteoartritis dan membahagikan mereka kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan memakai gelang magnet yang asli dan kuat. Kumpulan kedua memakai gelang dengan magnet yang sangat lemah. Kumpulan ketiga pula memakai gelang yang telah dinyah magnetkan, iaitu ia hanyalah placebo atau gelang kosong. Manakala kumpulan keempat tidak memakai gelang langsung. Kajian ini berlangsung selama 12 minggu. Sepanjang tempoh itu, para pesakit dikehendaki menilai tahap kesakitan mereka secara berkala menggunakan skala khas. Dan apa yang ditemui akhirnya? Para saintis tidak menemui sebarang perbezaan yang signifikan secara statistik dalam tahap kesakitan antara kumpulan yang memakai magnet kuat yang asli berbanding kumpulan yang memakai gelang palsu, placebo. Ya, memang ada pesakit dalam semua kumpulan yang rasa lebih baik, tetapi kadar kelegaan yang mereka alami adalah sama rata. Ini jelas menunjukkan bahawa tiada kesan penyembuhan spesifik yang datangnya daripada medan magnet itu sendiri. Percaya dengan rawatan magnet mungkin akan kata, habis tu macam mana pula dengan kajian-kajian lain yang tunjuk hasil positif? Memang betul kajian macam tu ada. Contohnya, ramai yang selalu sebut pasal kajian yang dibuat pada tahun 2004 di sebuah sekolah perubatan di Semenanjung, UK. Dalam kajian ni, seramai 194 orang pesakit yang ada masalah sakit sendi pinggul atau lutut telah terlibat. Hasilnya tunjuk, kumpulan yang pakai gelang magnet tu, sakit dia orang berkurang. Purata, 3 mata mengikut skala. Sementara kumpulan yang pakai gelang biasa atau placebo cuma kurang 1,5 mata saja. Nampak macam, wah, inilah bukti yang dicari. Tapi, macam biasalah, perkara yang penting ni selalunya tersembunyi di dalam detail yang kecil. Pertama, penulis kajian tu sendiri dah tulis dalam kesimpulan, walaupun kesan yang mereka nampak tu signifikan secara statistik, tapi sebenarnya kesan tu sangatlah kecil. Manfaat dia untuk kesihatan sebenar pesakit masih tidak jelas. Kedua, mereka mengandaikan yang keputusan ni mungkin disebabkan oleh kesan placebo semata-mata. Sebabnya, peserta kajian tu mungkin dah boleh agak gelang mana satu yang dia orang pakai. Kajian-kajian yang dibuat kemudian yang lebih teliti dan menggunakan kawalan placebo yang lebih baik gagal untuk dapat semula keputusan yang sama. Jadi ini memang menimbulkan banyak keraguan terhadap penemuan asal tadi. Terkumpul banyak sangat kajian pasal satu topik, tapi keputusan yang keluar tu bercanggah. Saintis akan buat apa yang dipanggil meta-analisis. Mereka akan kumpulkan semua kajian yang betul-betul berkualiti dan menganalisis semua data tu serentak. Cara ni dapat bagi kita penilaian yang paling objektif dan paling adil. Salah satu badan yang paling berwibawa yang buat kerja ni ialah Cochrane Collaboration.
Kajian semak diorang ni memang dikira tahap tertinggi dalam perubatan berasaskan bukti. Pada tahun 2013 dan lepas tu mereka kemaskini lagi, Cochrane ni terbitkan kajian menyeluruh tentang semua ujian terkawal yang pernah dibuat pasal guna magnet statik untuk rawat sakit sendi, osteoarthritis. Keputusan diorang memang jelas dan tak sedap didengar langsung. Bagi pengeluar-pengeluar magnet ni, saya petik terus kesimpulan mereka. Bukti yang ada tak menyokong penggunaan magnet statik untuk kurangkan sakit sendi osteoarthritis. Analisis mendalam daripada data sains baik tunjuk magnet ni tak berfungsi lebih baik dari sekat besi biasa yang tak ada pun sifat magnetik. Inilah hujah sains yang tentang keberkesanan magnet-magnet tu. Tapi, cuba fikir sekejap. Kalau kajian saintifik kata magnet tak berkesan, kenapa jutaan orang di seluruh dunia berani bersumpah yang sakit mereka dah hilang? Jiran kita, makcik kita, kawan kita, mereka semua takkan salah, betul tak? Adakah mereka semua berbohong? Tak mungkinlah. Sebenarnya, sakit yang mereka rasa tu memang betul-betul berkurang. Dan punca dia datang daripada salah satu fenomena yang paling ajaib dan misteri dalam bidang perubatan, kesan placebo. Ramai orang ingat placebo ni cuma mainan fikiran atau saja-saja percaya. Benda tak serius. Tapi itu silap besar. Kesan placebo ni adalah tindak balas psikofisiologi. Badan kita yang nyata, yang boleh diukur, yang muncul, kita yakin kita sedang menerima rawatan yang berkesan. Bila seseorang tu percaya dia ambil ubat atau alat yang mujarab, otak dia akan mula hasilkan bahan penahan sakit kita sendiri, iaitu endorfin. Bahan endorfin ni kesannya sama macam morfin. Betul-betul sekat isyarat sakit tu dan beri kelegaan. Ini bukan cerita kosong. Ini adalah tindak balas kimia dalam badan kita. Sebab itulah bila seseorang tu pakai gelang magnet yang cantik, mahal dan dia betul-betul yakin pada gelang tu, otak dia boleh aktifkan mekanisme ni dan memang betul-betul kurangkan rasa sakit yang dia alami. Kekuatan kesan placebo ni memang menakjubkan, terutamanya bila kita bercakap tentang rasa sakit. Rasa sakit ni bukan setakat rasa fizikal saja, tapi ia juga ada kaitan yang sangat kuat dengan emosi kita. Persepsi kita terhadap sakit ni sangat bergantung kepada mood kita, apa yang kita harapkan dan kepercayaan kita. Kajian menggunakan imbasan otak seperti fMRI dah tunjukkan, bila kita ambil placebo, ia aktifkan bahagian otak yang sama dengan ubat tahan sakit yang betul-betul mujarab. Bahagian inilah yang menguruskan rasa sakit tadi. Apa yang penting ialah ritual itu sendiri. Proses membeli alat yang kononnya boleh menyembuhkan, membukanya dan memakainya setiap hari. Semua ini membina satu harapan yang sangat kuat bahawa kesakitan itu akan berkurangan. Makin mahal dan makin canggih atau nampak saintifik placebo itu, makin kuat kesannya. Bungkusan yang cantik, arahan yang rumit, harga yang tinggi. Semua ini menguatkan kepercayaan pesakit dan seterusnya tindak balas badan dia sendiri. Sebab itu, gelang magnet yang berharga beratus-ratus ringgit besar kemungkinan akan membantu lebih baik daripada magnet peti ais biasa. Walaupun dari segi saintifik dan fizikal, kesannya adalah sama, iaitu sifar. Pengeluar produk-produk ini, sama ada sedar atau tidak, sebenarnya sedang mengeksploitasi mekanisme psikologi yang sangat kuat ini. Kita dah dapat rumuskan gelang magnet ni sebenarnya tak ada pun asas saintifik. Kalau ada kesan baik, besar kemungkinan itu cuma kesan placebo saja.
Tapi, kenapa pula keyakinan orang pada benda ni kuat sangat? Sebenarnya, ada beberapa perangkap psikologi yang kita selalu terperangkap. Yang pertama, ia dipanggil bias pengesahan atau confirmation bias. Otak kita memang dicipta untuk mencari dan memerhatikan maklumat yang sokong apa yang kita dah percaya, sambil kita tolak tepi maklumat yang bertentangan. Contohnya, kalau kita dah beli gelang magnet dan kita yakin ia berkesan, kita akan fokus pada hari-hari yang rasa lega sikit. Kita pun akan cakap, tengok, gelang ni lah yang tolong aku. Tapi, kalau hari lain sakit tu datang balik atau jadi makin teruk, dia akan cari alasan lain. Dia kata, mungkin sebab cuaca nak hujan atau aku semalam buat kerja berat sangat. Dia takkan kaitkan sakit tu dengan gelang yang tak berkesan. Sebab kalau dia buat macam tu, habis hancur keyakinan dia. Secara tak langsung, dalam fikiran dia tercipta satu gambaran realiti yang dah terpesong di mana gelang itu memang betul-betul mujarab. Sebab yang kedua, kenapa ramai sangat orang yakin magnet ni ia berkait rapat dengan jenis penyakit kronik itu sendiri. Contohnya, sakit sendi atau arthritis. Sakit untuk penyakit macam ni jarang sangatlah kekal 24 jam. Biasanya, dia datang macam ombak. Kejap sakit sangat, lepas tu dia akan reda balik. Cuba kita bayangkan situasi ni. Ada seorang pakcik tengah menanggung kesakitan yang amat sangat. Sakit dia dah sampai tahap paling tinggi. Dah tak tertanggung. Waktu dia tengah putus asa dan mencari jalan, dia pun terfikir nak cuba sesuatu yang baru. Jadi dia belilah gelang magnet tu. Dan lepas tu, berlakulah satu perkara yang memang sepatutnya berlaku. Tak kiralah dia pakai gelang ke tak. Bila sakit tu dah sampai ke muncak, secara semula jadi ia akan mula surut. Dalam statistik, fenomena macam ni ada nama dia regresi kepada mean atau regression to the mean. Tapi, si pemakai tu sudah tentulah dia tak kaitkan kelegaan tu dengan proses semula jadi penyakit. Sebaliknya, dia yakin sangat ini adalah hasil ubat ajaib baru yang dia baru beli dan pakai. Pengalaman sebentar tadi akan terus tersemat dalam ingatan dia sebagai bukti kukuh keberkesanan gelang tu. Lepas ni, dia akan dengan penuh yakin sarankan gelang ni pada orang lain. Adalah satu tindak balas berantai. Satu lagi aspek psikologi yang lebih mudah difahami, iaitu konflik dalaman dan alasan untuk perbelanjaan. Bila kita sudah laburkan duit untuk sesuatu, apatah lagi jika jumlahnya besar, hati kita susah nak mengaku yang pembelian itu sebenarnya sia-sia. Ini yang menimbulkan konflik dalaman. Untuk menyelesaikan masalah ini, otak kita mula mencari-cari alasan. Kita kata dalam hati, saya dah bayar beribu-ribu untuk gelang ni. Tak mungkinlah dia tak berkesan. Rasa-rasanya lutut saya ni memang kurang sakit. Ya, memang ini pelaburan yang bagus untuk kesihatan saya. Ini adalah proses menipu diri sendiri secara separa sedar. Ia membantu kita rasa selesa dan yakin dengan keputusan yang kita buat. Lagi mahal, sesuatu produk seperti magnet itu dibeli. Lagi kuat keinginan kita untuk pertahankan pembelian tersebut. Kita akan bersungguh-sungguh yakinkan diri sendiri dan orang lain tentang keberkesanannya. Ini sebabnya mengapa mereka yang membeli model paling mahal dan diwar-warkan dalam iklan selalunya menjadi penyokong paling tegar produk-produk itu. Okeylah, kita anggaplah magnet ni tak ada fungsi sangat. Tapi, sekurang-kurangnya tak mendatangkan bahaya. Kan? Ya, untuk kebanyakan kes, memang betul kalau setakat pakai magnet statik biasa di badan, memang selamat,
tak ada apa-apa masalah. Tapi ada pengecualian yang sangat penting. Orang yang ada alat perentak jantung, pacemakers, defibrillator, pump insulin atau lain-lain alat elektronik yang ditanam dalam badan. Mereka ni jangan sekali-kali pakai magnet. Medan magnet tu boleh kacau sistem alat penting ni dan itu boleh bawa kesan buruk yang sangat serius kepada kesihatan kita. Bagi ibu mengandung pun tak digalakkan pakai. Kenapa? Sebab kita tak ada data yang cukup. Kita tak tahu sama ada ia selamat ke tak untuk bayi dalam kandungan. Bahaya utama magnet ni sebenarnya bukan direct tapi secara tak langsung. Bila kita terlalu yakin dengan rawatan alternatif ni, kita mungkin akan tangguh nak jumpa doktor atau menolak rawatan yang betul-betul berkesan. Sementara tu, penyakit makin melarat. Masa yang kita bazirkan itulah bahaya utama. Kalau kita terlalu percaya kepada magnet ajaib ni. Kita tengok macam mana dorang jual benda-benda ni. Ini semua bisnes besar tau. Dibina atas kesakitan dan harapan kita. Siapa yang jadi sasaran utama? Selalunya orang-orang tua kita atau sesiapa yang sakit kronik. Maknanya, golongan yang paling senang kena tipulah. Iklan dia pakai trik yang sangat licik. Nombor 1, dia guna bahasa yang bunyi macam sains tapi palsu. Medan biomagnetik, keseimbangan ion, terapi resonance. Istilah ni semua bunyi gah, bunyi macam pandai, tapi sebenarnya tak ada pun makna saintifik yang betul-betul sah. Yang kedua, dorang guna testimonial. Kalau kita tengok laman web, berpuluh-puluh cerita orang betul yang teruja. Katanya, gelang magnet tu dah ubah hidup dia jadi lain. Kisah peribadi macam ni memang senang sentuh emosi kita, jauh lebih kuat daripada fakta sains yang kering tu. Yang ketiga, dorang akan kaitkan dengan orang terkenal. Dan atlet sukan, kononnya dorang pun pakai magnet ni. Ini bagi rasa macam produk ni standard tinggi dan memang berkesan. Semua strategi pemasaran ni tujuannya satu. Nak elak kita berfikir secara kritikal. Dia nak tekan emosi kita dan nak kita percaya bulat-bulat pada keajaiban. Kalau magnet tak jalan, apa lagi cara nak atasi sakit sendi ni? Itulah, perubatan moden hari ini menawarkan pelbagai kaedah yang terbukti berkesan dan ia tidaklah sesukar yang disangka. Yang pertama dan paling utama ialah pergerakan. Macam pelik, tapi ubat terbaik untuk sakit sendi ialah senaman yang betul. Terapi fizikal atau yoga, semua ini menguatkan otot-otot di sekeliling sendi, melancarkan aliran darah dan nutrien sekaligus mengurangkan rasa sakit. Plan berat badan. Setiap kilogram berlebihan akan memberi tekanan berganda pada sendi kaki dan tulang belakang kita. Berat badan serendah 5 hingga 10% pun boleh mengurangkan rasa sakit dengan ketara. Yang ketiga, rawatan fisioterapi profesional. Kaedah profesional yang diselia pakar seperti ultrasound, terapi laser dan termasuklah terapi magnet berdenyut pulse magnetoterapi yang dilakukan menggunakan peralatan khusus di klinik dapat memberikan kelegaan yang sebenar. Kaedah-kaedah ini berbeza dengan gelang magnet yang dibeli di rumah disokong oleh bukti dan kajian saintifik. Selain kaedah fizikal, jangan kita lupakan sokongan ubat-ubatan, tapi ini mesti dengan nasihat dan preskripsi doktor. Terdapat ubat anti radang, anti-inflamatori yang berkesan dan selamat sama ada dalam bentuk pil yang dimakan atau krim dan gel. Ubat-ubat ini penting untuk meredakan keradangan yang serius dan membolehkan kita bergerak semula. Selain itu, jangan abaikan juga chondroprotectors
iaitu ubat yang bantu melindungi dan memulihkan tisu rawan atau tulang lembut kita. Walaupun ada perdebatan tentang sejauh mana ia berkesan, asas kajian sainsnya jauh lebih serius dan boleh dipercayai berbanding sekadar memakai magnet. Jangan lupa tentang pemakanan yang betul. Diet yang kaya dengan asid lemak omega 3 seperti ikan dan minyak flaxseed, antioksidan dari sayur, buah dan beri, dan kolagen. Contohnya sup tulang, semua ini membantu mengurangkan keradangan di dalam badan. Jadi, kesimpulan utamanya ialah terdapat satu pakej rawatan komprehensif yang benar-benar berkesan. Ia memang menuntut sedikit usaha dan disiplin. Tidaklah semudah hanya memakai gelang. Namun, hasil yang akan kita peroleh adalah hasil yang nyata dan bukannya sekadar harapan palsu. Kita sentuh kembali tentang terapi magnet berdenyut, impulse magnetoterapi, supaya kita dapat jelaskan perkara ini sampai habis dan tidak timbul lagi kekeliruan. Terapi PEMF atau Pulse Electromagnetic Field Therapy adalah kaedah rawatan di mana badan kita didedahkan bukan kepada medan magnet yang kekal, tetapi kepada medan yang berubah-ubah dan berdenyut pada kekerapan dan kekuatan tertentu. Kajian menunjukkan medan sebegini berupaya merangsang sel-sel yang bertanggungjawab untuk pertumbuhan tisu tulang dan rawan. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai anti radang. Sebab itulah alat-alat PEMF ini digunakan di hospital dan pusat pemulihan untuk mempercepatkan penyembuhan patah tulang yang serius dan juga dalam rawatan komprehensif bagi masalah sakit sendi atau artritis. Tetapi, perkataan kuncinya di sini adalah alat perubatan. Adalah peranti perubatan yang canggih yang direka khusus untuk menjana medan magnet dengan parameter yang sangat tepat. Magnet statik yang kecil yang ada dalam gelang tangan atau pelapik kasut yang dijual di pasaran secara fizikalnya tidak mampu menghasilkan medan magnet sekuat itu. Ini ibarat kita membandingkan cahaya dari lilin dengan cahaya dari laser. Kedua-duanya memanglah cahaya, tetapi ciri-ciri dan kemampuannya amat berbeza. Oleh itu, apa-apa sahaja rujukan yang dibuat oleh penjual gelang magnet terhadap kejayaan terapi magnet klinikal ini, itu adalah penipuan semata-mata. Mari kita lihat pula dari sudut yang lain, iaitu kebebasan psikologi atau kebebasan minda. Apabila kita terlalu bergantung harap kepada objek luaran, sama ada gelang, tangkal atau pil ajaib, sebenarnya kita telah menyerahkan tanggungjawab kesihatan kita kepada benda itu. Ini mewujudkan kebergantungan yang tidak sihat. Kita akan mula berfikir, saya sakit sebab saya lupa pakai gelang itu, atau saya hanya akan sembuh jika saya beli pil mahal ini. Sikap begini ni menghilangkan peranan aktif kita dalam menguruskan diri sendiri. Padahal, pendekatan yang proaktif dan aktif itulah kunci utama untuk mengatasi sakit yang berlarutan, kronik. Apabila kita sedar bahawa kesihatan diri bergantung kepada tindakan kita sendiri seperti bersenam pagi, memilih makanan yang berkhasiat atau berehat secukupnya, kita sebenarnya telah mengembalikan kawalan ke atas kehidupan kita. Menolak kepercayaan pada pil ajaib dan magnet sakti dan sebaliknya memilih kaedah rawatan yang nyata dan disokong oleh sains. Ini bukan sekadar memilih rawatan yang berkesan. Ia adalah langkah ke arah hubungan yang lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap tubuh badan dan kesihatan kita. Ini adalah cara untuk mengambil semula kekuatan dan kawalan penuh ke dalam tangan kita sendiri. Kelakar sungguh, tapi dalam dunia sukan pun, yang sepatutnya semua kena ikut sains dan data,
kisah mitos magnet ni masih lagi berlega-lega. Ramai atlet terkenal yang kita tengok pakai rantai atau gelang magnet. Pemasar, marketer pula laju sahaja guna benda ni sebagai bukti. Kononnya ia berkesan. Tapi kalau kita fikir balik, ada sebabnya. Sukan profesional ni melibatkan tekanan yang amat tinggi, bebanan kerja yang melampau. Atlet ni tak macam orang lain, memang kuat terikut dengan ritual dan pantang larang. Stokin bertuah, cara tertentu sebelum permulaan. Semua ni cara mereka nak kawal rasa gemuruh. Gelang magnet tu bagi ramai atlet dah jadi macam tangkal. Kepercayaan yang ia boleh pulihkan tenaga atau lindungi dari cedera. Bagi mereka keyakinan psikologi yang betul-betul boleh bantu prestasi atas padang. Ini sebenarnya adalah kesan placebo yang sama. Cuma kali ini ia dibungkus dalam konteks sukan. Bagaimanapun, tiada satu pun kajian saintifik yang betul-betul serius yang dapat buktikan yang pemakaian magnet ni boleh tingkatkan prestasi sukan, kekuatan, daya tahan atau mempercepatkan pemulihan badan. Mari kita rumuskan hasil siasatan kita ini. Magnet statik yang dijual sebagai gelang tangan, tali pinggang, alas kasut atau perhiasan tidak mempunyai keberkesanan klinikal yang terbukti untuk merawat sakit sendi atau sebarang penyakit lain. Konsep yang mengatakan ia boleh mempengaruhi peredaran darah juga tidak munasabah sama sekali berdasarkan ilmu fizik dan biologi. Banyak kajian saintifik berkualiti tinggi termasuk ulasan terpenting seperti kajian Cochrane menunjukkan bahawa kesannya tidak lebih baik daripada kesan placebo. Kepercayaan jutaan orang terhadap kuasa penyembuhan magnet ini sebenarnya disebabkan oleh kesan placebo yang kuat, perangkap psikologi seperti bias pengesahan dan juga keadaan semula. Jadi penyakit kronik yang memang ada pasang surutnya. Walaupun bagi kebanyakan orang ia tidak berbahaya, ia boleh menimbulkan risiko kepada individu yang mempunyai implan elektronik. Yang lebih penting lagi, ia boleh mengalih perhatian kita daripada rawatan yang benar-benar berkesan, menyebabkan kita kehilangan masa yang sangat berharga. Secara ringkasnya, gelang magnet hanyalah alat yang mahal tetapi sangat meyakinkan untuk menghasilkan kesan placebo. Jadi, apa rumusan yang boleh kita buat? Kisah magnet untuk sakit sendi ni adalah contoh klasik bagaimana harapan digabungkan dengan pemasaran yang bijak dan kurangnya akal kritikal telah melahirkan satu industri jutaan ringgit yang pada dasarnya menjual angin kosong. Pusingan utama dalam kisah ini ialah sebenarnya magnet tu memang berkesan, tapi yang berkesan bukan medan magnetnya. Sebaliknya, ia adalah kepercayaan anda sendiri terhadap penyembuhan. Ia adalah kebolehan luar biasa otak kita untuk mempengaruhi badan. Kesan placebo effect itu wujud dan nyata, tapi berbaloi ke kita bayar beribu-ribu ringgit untuk beli sekeping besi yang tak ada fungsi pun. Sedangkan kita boleh aktifkan mekanisme penyembuhan ni dengan cara lain yang lebih jujur dan bermanfaat melalui meditasi, pemikiran positif dan paling penting dengan menggunakan kaedah rawatan yang memang terbukti secara saintifik. Biarkan diri anda tertipu dengan janji-janji manis. Jaga sendi anda dengan betul, percayakan perubatan berasaskan bukti dan kekuatan diri anda sendiri dan bukannya pada gadget-gadget pseudo-saintifik. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kalau anda rasa maklumat ini berguna, sila tekan butang like dan langgan subscribe saluran ini supaya tak terlepas siasatan baru kami. Sekarang, soalan untuk anda,
Pernah tak anda atau ahli keluarga anda mencuba gelang magnet ni? Macam mana pengalaman anda? Kongsikan cerita anda di ruangan komen di bawah. Jom kita bincang.